Kalau solat ikut imam, imam lupa tahiyat awal, makmum perasan tapi makmum tetap ikut imam. Lepas imam bagi salam, makmum buat sujud sahwi, solat siapa yang sah? Solat ikut imam, imam lupa tahiyat awal, makmum perasan tapi makmum tetap ikut imam. Lepas imam bagi salam, makmum buat sujud sahwi, solat siapa yang sah? Jawabnya semua solat adalah sah. Bila tu? Jika imam sujud sahwi, makmum sujud sahwi. Tetapi jika imam tak sujud sahwi, makmum yang sujud sahwi tidak boleh. Faham lagi? Dia tak boleh kita sujud sahwi. Kita nak sujud sahwi, makmum mesti ada buat salah. Jangan salah orang lain, kita sujud sahwi, melainkan kita sujud kerana ittiba'ul imam baru boleh. Imam yang salah, imam sujud sahwi, kita tunggu dalam tahiyat, dia turun balik tersalah, imam patut lupa rakaat mayang lahu, dia salah naik 5, kita tegur subhanallah, imam turun mula, maka sebelum salam imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi tu. Faham? Ada pun imam tak sujud sahwi, kita ngada-ngada sujud sahwi, kita tak salah, batal makmum.